putar. Okey, saya putar lagi. Alamak, hilang giliran. Habis, hilang giliran. Tak asing. Okey, berjumpa peserta yang kedua, Ustaz Amir. Oh, terima kasih. Nampak sangat menipu. Siapa yang putar Syakir? 1,000 untuk Ustaz Amir. Oh, banyak tu. Okey, kita huruf D untuk durian. D untuk durian. Semalam durian dah jatuh. Ada 2 D. 2,000 markah untuk Ustaz Amir. Okey, Syakir, saya beri vokal E untuk emak. E untuk emak. Ada 1 E. Berikan vokal untuk Ustaz Amir. Okey, saya putar Syakir. Alamak, hilang giliran. Tak suka. Okey, seterusnya kepada peserta ketiga. Oi, sengit tangan dia. Saya putar ya, Ustaz. Ya, silakan. RM4,000. Ya, jangan berosah. I want to buy S for sayang. For sayang. Ada 1. S. Ada 1 S. RM4,000 untuk Tuan Guru Besar. Thank you. Mana? Petang lagi. RM2,000. 2,000. I want to buy Walker I for India. I untuk India. Ada 2 I. 3 I. 3 I bermakna RM6,000. Berikan tepukan untuk Guru Besar. Saya. Jangan cuma selesaikan cikgu Ustaz. Ya, silakan. Memang itu yang kita nantikan. Kacang dia. Tahu tak? Apa dia? Besar. Bullshit. Murid-murid yang lain. Jawapannya betul. Pendidikan Islam. Itulah perkataan yang kita cari. Jadi saya menjemput Saudara Asia untuk memberikan hadiah berupa pakej percutian 3 hari, 360 hari di rumah sendiri. Ya, silakan. Dan juga makanan free. Sewaktu berbuka di surau Kota Warisan. Terima kasih. Baik, cikgu diamanahkan untuk membacakan skrip perasmian ini ya. Kamu dengar baik-baik. Bilafzi bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu syahra kismi at-tarbiyah al-islamiyah wal lughatil arabiyyah wa barnamij ihya Ramadan li hadzal am. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan bulan panitia pendidikan Islam dan bahasa Arab serta program Ihya Ramadan bagi tahun 2011 ini. Saya berharap semua murid akan mengambil bahagian di dalam semua aktiviti yang dijalankan. Sekian, terima kasih.